Dia akan tarik kau masuk ke dalam dunia lain, dunia gelap yang tak dapat dilihat orang biasa. Aku tanya, apa maksud dunia lain tu? Pak Long tersenyum seram. Kau kena alami sendiri baru tahu. Sambil Pak Long cerita, tiba-tiba angin kuat bertiup. Daun-daun berguguran dan bunyi seram kedengaran macam orang menangis jauh dari kami. Aku dengan Hafiz rasa bulu roma berdiri. Pak Long suruh kami balik cepat dan jangan ulangi datang ke ladang waktu malam. Malam tu aku dapat mesej dari seorang lagi pekerja ladang. Nama dia Amin. Dia kata dia nampak sesuatu berdiri dekat hujung ladang masa dia balik dari kerja. Tapi kali ni bukan bayang biasa. Dia nampak makhluk hitam tu berdiri tegak, mata menyala merah macam api. Amin cakap, aku cuba lari tapi kaki rasa berat sangat. Aku terjatuh dan tengok makhluk tu makin dekat. Masa tu aku rasa macam nak pengsan. Nasib baik ada kawan aku datang cepat-cepat tarik aku lari. Cerita Amin buat semua orang lagi takut. Kini bukan setakat Rosli yang hilang. Pekerja ladang